Salam Nuzul Quran. Hari ini saya nak kongsi aktiviti saya, pindahan pokok lobak putih. Sudah beberapa kali dah saya tangguh, tapi hari ini kena rajin juga sebab anak pokok pun dah besar. Takut terbentuk pula. Kawasan yang saya tanam ni adalah plot memang saya khususkan untuk lobak putih. Macam batch lepas, boleh tengok dalam video sebelum ni, saya dah habis suai dan ini adalah batch yang baru. Kalau korang ada 2 plot, insyaAllah lobak putih tak putus dekat dapur. Plot ni agak terabai sikit. Jadi hari ni sebelum masuk anak pokok, kita akan gembur dan buat rawatan sikit. Pertama, saya akan buang semua rumput liar yang tumbuh dalam plot ni. Paling yang kita kena cari adalah rumput lalang yang ada sulu tu. Kalau ada, memang kena buang. Nanti akan merebak dengan cepat. Tengok sini. Ini contoh lobak putih yang dah terbentut. Jadi, saya akan komposkan saja. Jadi, kita akan gemburkan sikit tanah. Saya cuba tidak mengorek terlalu dalam kerana tidak mahu ekosistem dalam tanah ini terganggu. Mula dari sini, saya akan mula membuat rawatan tanah. Terdapat 5 checklist yang saya akan buat untuk rawatan tanah. Pertama, saya target untuk tambah bakteria baik dalam tanah dan memperbaiki nutrisi dalam tanah. Saya menggunakan perapi tanah yang ada bakteria PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria yang membantu tanaman kita membesar dengan cepat dan baik. Kalau korang susah untuk dapatkan perapi tanah ni, korang boleh buat sendiri dengan teknik jada microbial. Saya akan kongsi pada sesi akan datang. Yang penting, korang follow supaya tak terlepas. Perapi ini bukan saja dapat menambah bakteria baik, tapi juga bertindak sebagai baja asas untuk tanaman kita untuk mula startup enjin. Jadi, kita boleh cek 2 benda serentak. Checklist seterusnya, kita akan memperbaiki pH tanah. Saya menggunakan kulit telur bakar. Kulit telur boleh diproses menjadi pengawal pH dan baja di tanah. Kalau korang tak ada, boleh saja guna kapur dolomite. Selain mengawal pH, kita juga menambah unsur magnesium dan kalsium dalam tanah yang merupakan komponen kedua terpenting untuk tanaman. Jadi, kita dah boleh cek untuk rawatan pH tanah. Seterusnya, kita masukkan juga kulat akar atau dipanggil juga kulat mycorrhiza supaya dapat membantu akar tanaman bekerja untuk mencari nutrisi di dalam tanah. Jika anda berminat untuk tahu lebih jelas bagaimana kulat ini bekerja, boleh komen di bawah. Kita boleh hurai di video akan datang. Untuk checklist terakhir iaitu membasmi nematod dan kulit jahat, saya akan menggunakan kulat trichoderma, tapi disebabkan saya tiada masalah dengan plot ni sebelumnya, jadi saya tidak akan menggunakan kulat ini. Satu lagi, harganya juga agak mahal. Jadi saya skip checklist ini untuk plot ni bagi mengurangkan penggunaannya. Kemudian saya gemburkan semua dan kini kita sedia untuk pemindahan anak pokok. Fasa terakhir ini adalah pilihan, tapi untuk saya mesti akan buat iaitu sukupan ataupun mulching. Edisi lepas saya ada sentuh tentang kelebihan mulching, anda boleh rujuk di sana ya. Sepanjang proses pembesaran, saya hanya menggunakan baja kopi original daripada Ajimino. Setiap 1 minggu sampai saya tuai. Oh, sebelum terlupa, bagi anda yang berminat untuk mendapatkan perapi tanah dengan bakteria PGPR tadi tu, anda boleh dapatkan di Bedku. Bukan itu saja, anda boleh dapatkan pembelian secara aset yang saya panggil sebagai bundle 3 serangkai.